Hai, Assalamualaikum. Finally, akhirnya saya dah sampai dekat Dieng Wonosobo. Hari ni dia punya cuaca kan sejuk sangat-sangat. Yang ni saya nak pergi dekat candi atau temple Arjuna nama dia. So kat sini tiket dia untuk foreigner RM50,000, dalam ringgit Malaysia macam RM15 macam tu. Tapi saya bercakap Indonesia, Jawa, so dia bagi saya harga RM30,000 atau bersamaan dengan ringgit Malaysia RM8 saja. Okey, kat depan ni kan, ni ada situs sejarah tau. Zaman Majapahit kot, saya pun lupa. Ni yang dia batu dia banyak hilang tau. Yang kat sana nanti dia tersusun ada dalam 2-3 candi, temple. Ni dulu-dulu punya ni lah. Sebab dulu masa saya kecil ada juga datang sini 40 tahun lepas. 40 tahun yang lepas. Sekarang dah 40 lebih kan. Masa tu saya tadika kau tak darjah 1. Okay, jom kita pergi tempat temple dia.